Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira binti Abdul Ghani, bernombor matrik A205482. Hari ini saya ingin berkongsi tentang kepimpinan abad ke-21 yang bermula daripada diri sendiri. Pengenalan. Bahagian 1. Wawasan diri. Definisi wawasan. Wawasan saya ialah menjadi seorang usahawan kreatif dalam bidang bunga kawat bulu yang berjaya dan dikenali dalam tempoh 5 tahun. Untuk mencapainya, saya menetapkan matlamat SMART yang jelas membina sifat kepimpinan seperti berwawasan, inovatif, berani, menawan hati dan mampu menggerakkan orang lain. Dengan disiplin, komunikasi berkesan dan semangat belajar berterusan, saya yakin wawasan ini dapat direalisasikan. Analisis SMART, Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound. Plan tindakan bagi tahun pertama, tahun 2 ke 3, tahun 4 ke 5. Inspirasi pertama, Vivi Yusof. Inspirasi kedua, Elon Musk. Bahagian 2, 5 sifat kepimpinan. Sifat berwawasan. Sifat inovatif dan sentiasa belajar. Sifat berani. Sifat menawan hati. Sifat menggerakkan dan menggambling. Bahagian 3. Analisis dan penilaian. Analisis. Kekuatan dan kelemahan diri. Penambahbaikan. Bahagian 4. Sintesis. Strategi pembangunan diri. Aplikasi dalam kehidupan. Nilai kepimpinan. Kesimpulan. Sekian daripada saya. Terima kasih.